5 dinar ni bukan sekadar emas, tapi perlindungan nilai wang kita. Inflasi naik setiap tahun menyebabkan nilai wang semakin menyusut. Sebenarnya, simpan tunai ni tidak melindungi pun kuasa beli kita. Sebab itulah emas sering dianggap sebagai safe haven asset. Dengan hanya 5 dinar, kita sudah mula menyimpan nilai emas. Emas ni tuan-puan, membantu kita untuk kekalkan nilai kekayaan dan melindungi kuasa beli kita. Kalau kita ada emas, kita dah ada aset fizikal tau. Dan sejarah menunjukkan emas mengekalkan nilai dalam jangka masa panjang. Simpan emas maksudnya kita dah melindungi nilai wang kita. Dan dengan menyimpan emas, nilai wang kita pasti makin lama makin meningkat tuan-puan. Nak tahu cara mula simpan dinar? Boleh komen dan saya akan bantu anda langkah demi langkah dalam simpanan emas yang terbaik untuk anda.